Selamat datang. Dalam kupasan kali ini, kita akan cuba fahamkan satu topik yang besar tapi kita akan pecah-pecahkannya jadi visual yang lebih senang nak hadam. Pernah tak terfikir macam mana sebenarnya kita nak bercakap dengan komputer? Ini soalan yang penting tahu sebab komputer ni walau canggih macam mana pun dia sebenarnya tak boleh berfikir sendiri. Ia perlukan kita untuk bagi arahan untuk setiap satu benda yang dia buat. Jadi, macam mana kita nak bagi arahan tu dalam bahasa yang mesin ni faham? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah cabaran paling besar. Cara kita fikir dengan cara komputer berfikir. Kita fikir guna konsep, idea, tapi komputer, dia cuma faham elektrik. Sebab itulah wujudnya apa yang kita panggil program. Ia tak lain tak bukan hanyalah satu set arahan yang kita bagi pada komputer. Dan proses menulis arahan-arahan inilah yang kita panggil pengatur caraan. Kiranya, ia macam jambatan yang hubungkan idea kita dengan apa yang mesin tu boleh buat. Untuk bina jambatan tu, kita perlukan satu bahasa yang istimewa. Kenapa? Sebab bahasa ibunda komputer ni memang jauh sangat beza dengan bahasa kita. Bahasa ni kita panggil bahasa mesin. Dan inilah satu-satunya bahasa yang komputer boleh faham secara terus. Ia cuma terdiri daripada nombor binary, 1 dan 0. Itulah yang chip pemprosesan dalam komputer tu baca. Satu barisan panjang nombor 1 dan 0 yang terus terang cakap memang hampir mustahil untuk manusia tulis atau baiki kalau ada silap. Sebagai contoh, arahan semudah tambah 2 nombor pun boleh jadi macam ni dalam bahasa mesin. Cuba bayangkan nak tulis satu perisen lengkap guna kod macam ni. Memang pening kepala kan? Sebab itulah, untuk mudahkan kerja kita cipta beberapa lapisan terjemahan di atasnya. Visual ni tunjukkan dengan jelas perjalanan tu. Daripada arahan yang kita faham, sampailah ke perkakasan komputer. Kita sebagai manusia akan tulis kod dalam bahasa peringkat tinggi. Lepas tu ada program khas sama ada pengcompile atau penterjemah yang akan tukarkan kod kita tu ke bahasa himpunan dan akhirnya barulah jadi bahasa mesin yang komputer faham. Jadi kita boleh pecahkan kepada 3 peringkat. Bahasa peringkat tinggi memang paling senang untuk kita guna. Ia guna perkataan macam dalam bahasa Inggeris. Kemudian ada bahasa himpunan yang guna kod ringkas macam ADD untuk tambah. Masih lagi susah tapi lebih baik sikit daripada tengok barisan 1 dan 0 kan? Dan paling bawah tentulah bahasa mesin. Poin penting kat sini ialah lagi tinggi peringkat bahasa tu, lagi senang untuk kita sebagai manusia. Tapi pada masa yang sama, lagi banyaklah kerja terjemahan yang komputer kena buat. Okey, jom kita tengok satu contoh sebenar bahasa peringkat tinggi yang sangat popular iaitu bahasa C. C ni dah wujud sejak tahun 1972 lagi dan ia merupakan salah satu bahasa pengatur caraan yang paling berpengaruh dalam sejarah. Apa yang menarik tentang C ni, ia sering dipanggil bahasa peringkat pertengahan. Maksudnya apa? Maksudnya ia ada ciri-ciri bahasa peringkat tinggi yang mudah difahami tapi pada masa yang sama ia juga bagi kita kuasa untuk kawal benda-benda peringkat rendah macam pengurusan memori komputer. Antara ciri-ciri utama C ialah ia mudah alih. Maknanya, program yang sama boleh jalan kat komputer yang berbeza. Ia juga sangat laju sebab ia terus dikompil jadi kod mesin. Selain tu, ia berstruktur, jadi kod lebih kemas dan senang nak selenggara dan ia datang dengan pustaka yang kaya dengan fungsi-fungsi sedia ada. Gabungan semua ciri inilah yang buatkan C digunakan untuk macam-macam benda, daripada sistem operasi besar macam Unix sampailah ke perisian-perisian yang kompleks. Baiklah, sekarang kita dah faham sikit tentang bahasa. Tapi macam mana sebenarnya proses seorang pengatur cara tu dari cuma ada idea sampailah terhasilnya satu program yang betul-betul berfungsi? Jom kita lihat aliran kerjanya. Secara asasnya, ada 4 langkah utama. Rancang, tulis, terjemah dan laksana. Proses inilah yang akan menukarkan apa yang ada dalam fikiran kita kepada sesuatu yang muncul di skrin. Langkah paling pertama dan mungkin paling penting ialah merancang. Sebelum type walau satu baris kod pun, pengatur cara yang baik akan bina satu algoritma dulu. Algoritma ni senang cerita macam resepi. Satu plan yang jelas, langkah demi langkah yang ditulis dalam bahasa biasa. Dan selalunya, pelan atau algoritma ni digambarkan dalam bentuk carta alih. Setiap bentuk dalam carta ni ada maksud tersendiri. Ada yang untuk tindakan, ada untuk buat keputusan, ada untuk data. Tujuannya untuk susun logik pemikiran kita supaya lebih teratur sebelum kita mula menulis kod. Lepas dah ada plan yang mantap, barulah masuk fasa menulis kod. Pengatur cara akan tulis kod sumber. Inilah kod yang kita boleh baca. Kemudian program yang dipanggil pengkompil akan ambil kod kita tu dan terjemahkannya jadi kod mesin yang komputer boleh faham.
Dan hampir semua kerja-kerja ni, menulis, mengcompile, baiki kod, semuanya dibuat dalam satu perisian khas yang dipanggil IDE atau Persekitaran Pembangunan Bersepadu. Anggaplah ia macam bengkel digital yang lengkap dengan semua alatan yang diperlukan oleh seorang pengatur cara. Dan langkah terakhir, sudah tentulah laksanakan program tu. Komputer akan ikut semua arahan yang dah diterjemahkan tadi dan boom, kita pun dapatlah hasil yang kita nak. Macam dalam contoh ni, mesej klasik Hello World pun muncul di skrin. Tapi, dalam dunia sebenar, jarang sekali semuanya berjalan lancar pada percubaan pertama. Jadi, apa jadi bila kod kita ada masalah? Nah, inilah sebahagian besar kerja seorang pengatur pencara. Mencari dan membetulkan ralat. Atau, dalam istilah teknikalnya, penyapa pijutan. Secara amnya, ralat atau bug ni boleh kita bahagikan kepada 3 jenis utama. Pertama, ralat sintaks. Ini macam salah eja atau tata bahasa dalam kod kita. Kedua, ralat logik. Yang ni lebih licik sikit. Program boleh jalan tapi hasil yang keluar salah. Mungkin kita patut guna tolak tapi kita tertulis tambah. Dan ketiga, ralat masa jalan. Ini ralat yang berlaku masa program tengah berjalan, contohnya macam cuba bahagi satu nombor dengan sifar, yang mustahil tu. Dan program pun crash. Jadi, nampak tak? Pengatur caraan ni bukan sekadar tulis kod. Ia sebenarnya satu proses kreatif untuk selesaikan masalah. Ia satu cara untuk kita bagi arahan pada mesin supaya idea kita jadi kenyataan. Jadi, soalan terakhir untuk anda. Kalau anda ada kuasa ni, masalah apa yang anda akan selesaikan dulu?